doa dan ucapan cikgu untuk Encik Kamal lepas kebesaran. Okey, kepada Encik Kamal, selamat bersara saya ucapkan. Semoga Encik Kamal sihat-sihat selalu. Saya mewakili semua perasaan kami bercampur aduk. Ada gembira, mungkin excited, kita sedih juga untuk pembesaran Encik Kamal. Yang penting kita doakan yang terbaik buat orang yang kita raikan. Terima kasih untuk 5 tahun bersama dengan kami semua, ajar kami tanpa penat, dan semoga selamat bersara. Pengalaman saya masa Form 1 dulu, Cik Kamal dia baik. Setiap kali kelas tu saya fahamlah dia ajar, dia banyak bercerita, jadi tak susah. Dan setiap kali saya ada masalah pun dia tolong saya. Semoga dimurahkan rezeki dan pemudahkan urusan. Selamat berehat. Saya akan rindu tentang cerita dia untuk kaitkan tentang pengajaran kita setiap kali kelas. We love you, Cik Kamal. Saya Cikgu Kamal. We love you, Cikgu Kamal. Yeah.